Itu sama juga main belah sana. Yang banyak-banyak. Ya, slow. Ya? Memang tak ada idea apa-apa lah. Macam dah punya anak. Ni apa? Yeah. Dia sembunyi sikit lah kampung. Biasalah. Tapi tak ada kisah besar. Biasalah. Gitu sikit lah. Nampak tak Billy? Okay. Ya, kita pergi salam terus dengan solat ya. Alalah, ciannya. Tak gelak lah. Betul. Tak ikut tanya sini. Saya cakap boleh? Cakap boleh? Dia tak buat kosong kan? Ada. Awal ke? 2 minggu. Ni mana macam ni? Rumah ada. Rumah ada kat rumah tadi. Dia tahu lah nak pergi sini. Dia tahu betul. Nampak beg ni dia tahu betul. Ni kakak kita tu. Yang gambar. Bibi dulu. Jom lah pergi situ. Lagi jalan masuk dengan keluarga dia nak masuk dia. Lepas tu ni bawa awak masuk kan? Mak dia dari mak nombor. Nanti awak masuk terus duduk pulang ni nak. Untuk masuk ke dalam ruangan dewan yang diiringi dengan keluarga tercinta. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari kita masih lagi berada di dalam bulan Syawal, masih lagi berakhir. Sahih, Syarif, Syarif. Dengan bacaan umul kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sukalah saya bertanya kepada pengantin perempuan kita, ya, Nur Maizurah binti Muhammad Khafi. Maizurah, ya, dengar ya. Okey, sebentar lagi wali awal iaitu Muhammad Khafi bin Idris akan menikahkan awak dengan Muhammad Fajri bin Azmi dengan mas kahwinnya 22.5 bulan. Adakah awak setuju? Alhamdulillah, Najib setuju. Semangat tu, ya, tak sabar sebenarnya tu, insyaAllah. Jadi saya akan bantu awak lah untuk memudahkan bersama, insyaAllah, ya. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat, seterusnya seperti kebiasaan mana-mana yang disijak maupun ini, kita akan mulakan dulu dengan khutbah nikah, insyaAllah. Yang mana khutbah nikah ini adalah bukan sunat sahaja, dia paling wajib, tapi kita untuk dapat manfaatnya bagi sunnah bagi Rasulullah, jadi kita ikutlah, ya, insyaAllah. Yang mana benda ini mudah-mudahan memberi manfaat kepada pengantin kita, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna Allah ta'ala ahalla an-nikaha wa nadaba ilayhi muharram as-sifah wa wada'a 'alayhi. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan nikah serta menggalakkannya dan mengharamkan zina serta menjanjikan siksaan bagi sesiapa yang melakukan iman. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar bertakwa, dan dengan sekali-kali kamu mati melahirkan dalam keadaan Islam. Dan firman yang lagi dalam surah An-Nisa ayat 1, Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi barang siapa yang diuji berzinah, ia bukanlah dari kalangan yang pada perempuan hendak menikahkan. Jadi kita tes dululah, nanti macam mana perjalanan boleh tak boleh. Boleh? Kita cuba. Boleh, ya? Okey. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. زوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Muhammad Khafi bin Azmi, aku nikahkan dan aku kawinkan nikah saya. Muhammad Khafi bin Azmi, saya. Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan anakku Muhammad Maizurah binti Muhammad Khafi dengan mas kawinnya 22 Islam. Aku terima nikah Nur Maizurah Muhammad Khafi dengan mas kawin 22 Ringgit 20 sen tunai.
mas kahwinnya RM22.50 tunai. Saya belum mulakan lagi. Tapi dah betul lah, insyaAllah. Betul kan? InsyaAllah. Baik. Ada lagi? InsyaAllah. Asal belum lagi. Asal boleh juga ayah ni. InsyaAllah. Okey, tuan-tuan dan hadirin yang Allah sekalian, sebelum kita mulakan ini istighfar dan kita mengucapkan syahadat sekali lagi, mudah-mudahan Allah akan bersih-bersih kita dan kita dari Islam, insya-Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. يزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسبيح بإحسان. Muhammad Fadli bin Azmi, saya aku nikahkan dan aku kahwinkan engkau dengan anakku Nur Mazura binti Muhammad Kafi dengan mas kahwin yang RM22.50 tunai. Aku terima nikah Nur Mazura binti Muhammad Kafi dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. Alhamdulillah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Halah aku. Selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksa, dan saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa yang tersebut, padahal ia tak taatkan saya atau saya lakukan sebarang mudarat pada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, kemudian ia atau wakilnya mengadu ke mahkamah, dan manakala sabit aduannya di sisi mahkamah syariah, ia atau wakilnya memberi kepada mahkamah bagi pihak saya RM1, maka pada ketika itu tertalaklah ia dengan satu talak khulud. Atau jika saya gaib daripada isteri saya yang tersebut selama setahun atau lebih, jika ia atau wakilnya mengadu ke mahkamah dengan berkata ia tiada tertunggu lagi akan saya manakala sabit aduannya, maka tertalaklah satu talak. Demikianlah lafaz hadis saya. Okey. Penyerahan sekali Bismillah. Adalah saya Muhammad Fadli bin Azmi, suami kepada Nur Maizura binti Muhammad Kafi,
telah menerima tanggungjawab dengan ini menyerahkan kepada isteri saya mas kahwin sebanyak RM22.50 tunai. Oleh itu, adinda hendaklah menunjukkan taat setia kepada kekanda sebagai suami dengan mengikut segala perintah dan nasihat kekanda selagi mana ianya tidak bercanggah dengan hukum Islam dan undang-undang negara. InsyaAllah akan diserahkan. Mas kahwin sekali dia bilang diserahkan. Banyak ke apa? Serahkan dulu. Ini gambar dulu. Fokus sikit. Yang teks sudah tak tepi. Dan itu baginya. Okey, serahkan dulu di gambar. Okey, nak bagi dia nak pakai gelak ke apa ke? Okey, asal itu. Ada lagi buku ni? Buku ada tak? Jabatan dia bagi itu gelang tak apa. Lepas ni sudah dah. Ada masalah. Jabatan kan? Teruskan ini. Bagi jabatan dah kena tunggu. Laju sangat. Pelan-pelan. Orang di kampung tu laju tu. Okey, dah ada lagi. Ada nak bagi lagi. Dah. Oh, alhamdulillah. Dah settle semua ni, jadi saya tak sign. Jimpak dia kata. Ni. Ha ha ha!
Dia buat pusing. Tolong. Baik. Tapi nak sayang abang. Saya main sentuh kan. Gol. Ini yang kita mahu. Ini yang kita mahu. Lain macam. Baik, tak nak Wafi. Wafi tak nak. Ui, kalah.